Saudara, semalam berita melaporkan Setiausaha Politik Perdana Menteri Syamsul Iskandar Makin mengumumkan kerajaan melalui Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyalurkan peruntukan sebanyak RM300,000 kepada event RZ member. Saudara dan saudari, persoalannya, peruntukan kewangan sebanyak RM300,000 ini disalurkan kepada siapa? Hasil semakan saya di pengkalan data pendaftar pertubuhan dan Kementerian Belia dan Sukan mendapati RZ member ini bukan satu persatuan ataupun kelab berdaftar, akan tetapi berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebagai syarikat pemilikan tunggal, iaitu RZ Member Empire, yang didaftarkan kalau ikut rekodnya 2019 dan 2023 di atas nama Muhammad Luqman bin Noral Azhar, iaitu pengarah program RZ member. Saudara, saya nak tanyalah, adakah peruntukan sebanyak RM300,000 ini disalurkan dekat syarikat pemilikan tunggal ini? Saudara dan saudari rakyat Malaysia, duit kerajaan bukan duit peribadi mana-mana menteri ataupun Perdana Menteri. Ia adalah wang rakyat yang pengeluarannya mestilah mengikut kepada Akta Tata Cara Kewangan 1957 dan arahan pembendaraan. Setiap geran ataupun sumbangan kerajaan mestilah mempunyai justifikasi, garis panduan dan rekod rasmi. Jika tidak, ia boleh dikategorikan sebagai mismanagement of public fund. Jika penganjur menerima dana ini melalui syarikat pemilikan tunggal ataupun akaun bukan pertubuhan, mereka juga boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana menerima wang rakyat tanpa saluran yang sah dan laporan kewangan dan audit yang sah, ataupun boleh ditafsirkan sebagai penyalahgunaan dana awam. Saya memohonlah agar pihak penganjur dan kerajaan menjelaskan bagaimana wang sejumlah RM300,000 ini disalurkan dan diagihkan, dan apakah respon rakyat Malaysia terutamanya dan peserta-peserta RZ members.